Hai murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk zaman air batu. Mari tonton bersama-sama. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Pada zaman air batu akhir, berlaku proses pengglesieran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaterner yang dibahagikan kepada 2 epok iaitu Pleistocene dan Holocene. Epok Pleistocene. Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Manusia mula mengetahui cara membuat api. Tanah dataran menjadi lebih luas. Epok Holocene. Suhu bumi mula meningkat. Air batu mula mencair. Paras air laut meningkat. Inilah mamut, gergasi purba yang hidup pada zaman air batu. Dengan tubuhnya yang besar dan bulu yang tebal, ia mampu menahan kesejukan yang melampau. Mamut hidup secara berkumpulan. Mereka mengembara bersama di padang salji yang luas, mencari makanan di bawah lapisan ais yang tebal. Lihatlah gadingnya yang panjang dan melengkung. Ia digunakan untuk mengorek salji dan mencari rumput beku, sumber makanan penting pada zaman itu. Namun, selepas ribuan tahun, mamut akhirnya pupus akibat perubahan iklim dan pemburuan manusia. Kini, ia hanya tinggal sebagai kenangan dalam sejarah alam. Ada seekor pemangsa yang sangat hebat dan menakutkan. Namanya ialah harimau taring lengkung atau Smilodon. Ia mempunyai taring yang sangat panjang dan melengkung. Dengan taring itu, harimau taring lengkung memburu haiwan besar. Ia mengintai mangsanya secara senyap, berlari dengan pantas, lalu menerkam. Bulu badannya tebal, sesuai untuk cuaca sejuk yang melampau. Bila ia mengaum, suaranya bergema di seluruh padang salji. Tetapi, walaupun hebat, harimau taring lengkung akhirnya pupus selepas zaman air batu berakhir. Inilah dia sloth gergasi atau nama sainsnya Megatherium. Pada zaman air batu akhir, sloth gergasi ini berjalan perlahan-lahan di padang salji yang luas dengan badannya yang sangat besar. Walaupun nampak besar dan kuat, sloth gergasi bukanlah haiwan pemangsa. Ia makan tumbuhan. Sloth ini boleh berdiri di atas 2 kakinya yang kuat, lalu menggunakan cakar panjangnya untuk menarik dahan pokok tinggi dan makan daun-daun yang beku. Sloth gergasi tidak hidup sendirian. Kadang-kadang, mereka berjalan bersama-sama dalam kumpulan yang besar. Bayangkan, sekumpulan sloth gergasi yang perlahan meninggalkan jejak kaki yang dalam di atas salji. Kalau diserang oleh harimau, sloth gergasi akan berdiri tegak dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk menakutkan musuh. Satu hayunan sahaja cukup untuk melukai lawannya. Sloth gergasi ini akhirnya pupus selepas zaman air batu berakhir.